the moment kita tahu je ada kencing manis, jangan lupa periksa mata walaupun pandangan baik. Hello, salam dari podcast Dr. Cakap. Saya Dr. Helen. Bersama saya hari ini. Saya Stephanie Shakira. Okay, apa kita nak cakap hari ini, Shakira? So hari ini topik yang sangat menarik kita nak kupaskan, iaitu tentang apa itu retinopati diabetik dan bagaimana ianya berkait rapat dengan penyakit diabetes. So kita akan bincangkan topik ni Dr. Helen dengan kita punya dengan siapa? Pakar special kita iaitu Dr. Musyawati. Doktor Musya, welcome to the studio. Okay, Dr. Musya, silakan perkenalkan diri. Nama saya Dr. Musya. Saya pakar mata dan pakar retina. Kencing manis untuk bahagian mata. Sekarang bertugas di KPJ Ampang Puteri dan juga di KPJ Eye Care di Tawakal. Okay. So doktor, kita nak tanyalah secara general ni, sebenarnya apa itu retinopati diabetik ni? Diabetik retinopati. Diabetik Di bahasa terbalik lah kan? Terbalik betul. Retinopati diabetes. Berikan definisi. Okey, definisi maksudnya nama pun kita dah tahu diabetes. Maksudnya penyakit mata yang berkaitan dengan diabetes. Kencing manis lah. Bila kita kata retinopati dalam istilah perubatan, retina ni adalah satu lapisan struktur penting dalam mata kita. Macam kalau kamera lama tu bahagian filem kat belakang tu, untuk bahagian mata yang bahagian filem tu retina. So kita panggil dia retinopati. Retinopati tu penyakit berkaitan dengan bahagian retina berkaitan dengan diabetes. So kita panggil dia diabetic retinopati. Okay. Boleh tak doktor terangkan apa sebenarnya faktor-faktor yang menjadikan seseorang tu ataupun pesakit diabetes tu sendiri boleh terkena retina, ataupun memang when you got diabetes you akan dapat penyakit retina ni? Diabetic retinopati ni memang patient pesakit tu kena ada kencing manis. Kan, nama dia diabetic retinopati kan. Tapi dalam sebenarnya kencing manis tu dia boleh affect banyak lapisan dalam mata sebenarnya, bukan retina je. Dia boleh menyebabkan cenderung ke arah jangkitan kuman. Dia boleh menyebabkan katarak cepat, kan, luka cepat. Lepas tu dia kadang-kadang boleh juga menyebabkan kadang-kadang patient yang gula tak terkawal menyebabkan dipanggil apa, double vision, nampak dua pun dia juga. Tapi yang penting kita nak cerita hari ni adalah diabetic retinopati, kesan kencing manis yang kena dekat retina. So ada kata lain, kencing manis boleh kena semua lapisan dalam mata. Hari ni sahaja kita sebab kita tak nak bincang banyak-banyak kan, kita akan bincang diabetic retinopati. So adakah semua pesakit boleh dapat diabetic retinopati? Dalam kata lain, bila kita ada diabetik, kecenderungan untuk dapat retinopati tu ada. Adakah 100%? Terus terang saya cakap, walaupun dia sebenarnya faktor yang menyebabkan, just senang cakap, faktor berapa lama dah ada kencing manis memainkan peranan utama. Sama ada akan dapat atau tidak diabetic retinopati. Pada masa yang sama, kalau tidak dikawal gula, sepatutnya dapat diabetic retinopati pada tahun ke-10 contoh dia, atau tahun ke-20. Sebab tak kawal, dia dapat pada tahun pertama, tahun kedua dah dapat dah. Kan, so siapa yang diabetik memang akan cenderung dapat retinopati. Tapi kalau kawal mungkin dapat lagi 10 tahun 20 tahun. Kan, tapi kalau tak kawal, tak makan ubat, dalam masa setahun dua pun dah boleh kena retinopati. Tapi masalahnya masyarakat kita tak tahu bila dia mula-mula kena kan. Betul. So datang bila dah 10 tahun ada kencing manis baru datang merawat. Ambil rawatan. Betul. Apa simptom dia yang macam orang awam ni dia tak tahu, sebenarnya aku ni dah kena retinodiabetic ni tadi. Apa dia punya simptom dia diabetic tadi? retinopati, betul kan term saya? Retinopati diabetik retinopati kita sebut diabetic retinopati lah, senang. Diabetic retinopati. Diabetic retinopati. Apa soalan? So boleh tak doktor terangkan apa simptom-simptom seseorang tu tadi boleh dapat diabetic retinopati ni tadi?
Okey, dia macam kencing manis lah. Pada peringkat awal pesakit tak perasan dia ada kencing manis kan. Bila dah teruk barulah ada simptom. Sama juga dengan mata. Biasanya peringkat awal pesakit tak perasan dia ada masalah retinopati. Sebab itu biasa kita akan bagi tahu the moment kita tahu je ada kencing manis, jangan lupa periksa mata walaupun pandangan baik. Sebab diabetik retinopati ni biasanya tak ada tanda pada peringkat awal. Biasanya kalau dah ada tanda tu maksudnya dah sedikit terlambat. Bukan kata tak boleh rawat, sedikit terlambat. Tapi dalam keadaan lain maksudnya bila tahu je kencing manis terus cek mata. Dalam jangka masa berapa lama tu? Ada tak recommendation? Kalau kencing manis ada 2 jenis kan. Satu jenis yang insulin dependent, satu lagi yang bukan insulin dependent. Maksudnya kalau kita dapat kencing manis pada peringkat usia lanjut biasanya sebab kebanyakannya, kecuali kalau kita buat saringan sentiasa kan. Kalau kita tak buat saringan, tiba-tiba tahu ada kencing manis, kita tak tahu sebenarnya dah berapa lama ada kencing manis kan. So biasa kita akan kata tahu je hari ni, mungkin dalam tempoh sebulan 2 pergi cek mata terus. Cek juga, cek juga walaupun tak ada gejala, cek walaupun juga. tak ada gejala, kena cek. Sebab apa, even kalau contohnya kalau kita dah tengok patient kencing manis visit pertama ataupun lawatan pertama, kita kata okey, setakat ni alhamdulillah tak ada diabetik retinopati. Kita tak akan lepaskan pesakit. Apa kita akan buat, walaupun pandangan tu baik, kita akan ada rawatan berkala. Kita panggil saringan. Kalau peringkat awal tu tak ada banyak perubahan pada retina, kesan kencing manis pada retina, kita kata datang setahun sekali. Kalau dah ada tumpuk-tumpuk darah, kena datang kerap sikit. Kalau lagi banyak darah, lagi kerap kena datang. Walaupun pandangan elok. Maksud doktor, ada darah ataupun tumpuk-tumpuk darah tu, adakah pandangan dia tu kelihatan tumpuk-tumpuk ataupun dekat mata dia sendiri tu dah ada tumpuk-tumpuk merah? Okey, sebenarnya yang tu kita akan pergi kepada dia panggil stages. Tahap-tahap diabetik retinopati. So sebenarnya kencing manis ni apa dia akan buat, dia akan tutup salur darah kita, dia akan rosakkan dinding salur darah, lepas tu dia also akan kacau kita punya pengaliran darah. So banyak benda kacau. So bila 3 benda tu berlaku, ada 2 benda yang akan berlaku dekat mata. Sebenarnya berlaku juga pada organ lain, tapi dekat mata kan specifically dia akan menyebabkan mata tak cukup oksigen, satu. Dia salur darah tertutup kan, dan lepas tu dia akan menyebabkan pertumbuhan salur darah yang tidak sihat. Satu lagi benda yang berlaku adalah kebocoran. Kebocoran itulah yang menyebabkan pendarahan dalam mata. So 2 gejala, satu salur darah tersumbat, satu lagi kebocoran, 2 ni yang menyebabkan pendarahan. Pendarahan tu pesakit tak rasa pada peringkat awal. Tapi kalau buat saringan kita akan nampak, ada darah dah dalam mata. Sebenarnya maksudnya pesakit tu tak perasan pun. Dia tak tahu pun tak yang rasa. dah ada pendarahan dah dalam. Bagaimana macam pandangan dia masih clear ataupun 100% clear. 100% Sebab clear. pendarahan tu kita punya stage pandangan yang tu dah besar kan. So kita banyak guna pusat penglihatan untuk lihat depan tegak. Pendarahan boleh berlaku di tepi-tepi. Dia tak perasan. Sebab kita ingat kan kita punya mata ni sebenarnya macam dia punya wide field angle camera tau. Kita boleh tengok sampai 130 degree keluasan dia kan. Yang kita duk fokus depan je. Tapi sebenarnya pendarahan tu boleh berlaku di bahagian tepi-tepi. So suggestion doktor, bila seseorang tu dah didiagnoskan ada diabetes je, follow up terus kepada pakar mata. Dalam masa beberapa bulan jangan cek tunggu mata. lama. Betul. Tadi cakap yang type 1 dengan type 2 kencing manis, ada perbezaan tak bila dia nak pergi cek dengan doktor mata? Setahu je ya ada. betul. Yang type 1 tu biasanya orang type 1 ni dia sedikit muda untuk dapat kencing manis. Dan biasa type 2 tu sedikit tua. Dia bukanlah general but selalunya lazim. Kalau orang muda biasanya simptom dia cepat datang sebenarnya. Simptom kencing manis tu kan. So dia lebih tepat sikit. Dia punya berapa lama dah kena kencing manis kan. Kalau orang muda kita kata the first dalam tempoh 1-2 tahun pertama tu dah check. Kan, tapi untuk orang yang sedikit berusia dia sedikit urgent sebab kita tak tahu bila kencing manis tu berlaku. Bila seseorang tu dah ada macam doktor cakap dia dah ada diabetik retinopati ni tadi, adakah ubat akan membantu untuk menghilangkan diabetik retinopati ni ataupun secara langsung ubat kencing manis? Ubat secara rawatan dia. Okey, kalau kita cerita pasal stage, kita pergi pada tahap-tahap lah tahap diabetik retinopati. Kalau nak
cara mudahnya saya bahagikan dalam 4-5 tahap. Sebenarnya maknanya peringkat pertama tu dia bau bocor sikit, peringkat kedua bocor lebih sikit, peringkat ketiga salur darah yang tak sihat tu dah tumbuh, peringkat 4 salur darah tu dah pecah. Kan, peringkat kelima bukan sekadar salur darah pecah, urat semua pun dah terangkat, tercabut semua kan. So itu peringkat akhir. So saya selalu cakap pesakit sekurang-kurangnya 4-5 peringkat. So bila kita dapat tangkap pesakit yang tujuan kita nak rawat awal, nak tengok awal, sebab ada juga pesakit dah peringkat tahap dah 4 tapi sebenarnya pandangan dia rasa tak ada apa-apa pun doktor. Tapi sebenarnya banyak pendarahan berlaku. Kenapa kita nak buat juga saringan tu? Sebab kita nak elakkan pesakit kata tiba-tiba pecah, tiba-tiba tak nampak. Kan, dia tak perasan saya selama ni okey je doktor, pagi saya bangun terus tak nampak. Kan, peringkat tu dah peringkat quite teruk kan. So bila peringkat awal katalah kita nampak pendarahan semua, peringkat 1, peringkat 2 biasanya kita tak ada sibuk nak rawat lagi. Kita monitor, kita pastikan. Biasa saya akan berhubung dengan doktor yang yang merawat kencing manis. Nak kena bagi tahu okey dah ada pendarahan dalam mata, tolong kawal gula cantik sikit. Pada masa yang sama beri kesadaran kepada pesakit kan, alamak dah ada pendarahan, kena kontrol better kan, jangan tak makan ubat, jangan skip, jaga pemakanan kan. So kalau mereka jaga pada peringkat awal, contohnya tahap 1, tahap 2, kalau ada kesedaran pada tahap tu dan tiba-tiba sebelum ni tak jaga, sekarang dah start jaga, pesakit boleh berada pada tahap tu for another 20 tahun pun atau 10 tahun pun kan. So kita nak stop penyakit tu, kita nak cuba berhentikan atau lambatkan proses dia. So itu tujuan dia. So adakah ubat-ubatan sebenarnya kalau peringkat 1, 2 yang awal tu, kalau dia kawal balik kencing manis tu, dia kadang-kadang bolehlah reverse sedikit stage tu kan, nak kata hilang terus tu susah, tapi dia masih peringkat baru. Saya ada pesakit yang dalam pantauan bila kita bagi kesedaran, dia control everything semua, by the time datang balik lepas 3-4 bulan darah tu semua hilang. Kan, peringkat awal boleh, peringkat teruk susah. Paling mudah yang sepanjang doktor merawat pesakit, paling mudah umur berapa yang diorang akan kena diabetic retinopathy ni? Sebenarnya paling muda 20-an. Sebab biasanya kalau pesakit dapat, sebab dia ambil masa kan dapatkan diabetic retinopathy ni, apa yang kita perasan kalau pesakit kencing manis tu, contoh dia didiagnose peringkat awal, peringkat awal tu dia akan makan ubat macam biasa, tapi dia akan sampai kadang-kadang kalau tak hati-hati satu tahap di mana mungkin masa tempoh zaman remaja dia ke, tempoh start bekerja, dia start sibuk, dia start lupa. Tempoh tu yang kadang-kadang saya dapat pesakit yang mana dia orang tak makan ubat. Kan, sebab dia sibuk kan, and then it can be quite depressing juga sebenarnya makan ubat sentiasa, especially kalau dia muda kan. Betul. So bila pesakit macam tu, dan biasanya pesakit saya yang datang muda tu adalah sebab-sebab macam tu. Maknanya umur 20, 21 kan, even depends, 18 pun ada kan, depends on tahap masa dia dah berapa lama kencing manis tu dan seteruk mana kencing manis tu. Kenapa mata, Dr. Musha? Kenapa kencing manis selalu attack mata, bukan usus, bukan pankreas, bukan hati? Organ yang lain. Sebenarnya kencing manis secara general dia affect semua salur darah. Ni kan, dia ada makro dengan mikro. Makro ni maknanya dia affect juga salur darah besar. Dia affect juga salur darah kecil. So dalam salur darah kecil tu kat mana? Salur darah kecil tu dekat kita punya mata, buah pinggang, kidney, betul. So selalu saya cakap kat pesakit, kalau mata dah ada pendarahan, most likely dekat kidney ataupun buah pinggang dah ada. Sebab dia benda yang sama, group yang sama kan. Faham. Okey. Doktor, bila seseorang tu bila doktor dah, apa yang doktor akan buat untuk kenal pasti pesakit ni dah ada diabetic retinopathy? Mungkin daripada segi ujian darah ke, ataupun bagaimana doktor nak diagnosekan apa yang akan berlaku dekat klinik mata ya. Biasa kalau pesakit datang, kita akan kata satu, kita akan check pandangan patient, pandangan jauh, pandangan dekat. Kalau ada cermin mata, bawa siap-siap sebab kita nak tahu pandangan dengan cermin mata. Kan, nak tahu pandangan berapa. Dan seterusnya, langkah seterusnya kita akan periksa tekanan mata, benda tu rutin lah ya. Semua tu tidak menyakitkan dan tidak invasif. Lepas tu nombor 3, kita akan check mata sendiri. Kita guna macam alat mikroskop sebenarnya untuk tengok struktur mata, ada katarak ke tidak kan. Dan seterusnya biasanya kita akan minta kebenaran pesakit untuk kembang anak mata.
Tu yang penting sebenarnya. Anak mata kita ni kecil je, dalam 2-3 mm. So kita nak teropong melalui 2-3 mm tu pun susah juga. So rutinnya selalunya kita akan minta kebenaran kembang kan, taruh ubat titik, tunggu dalam setengah jam sampai anak mata tu besar, kembang. Dan lepas tu kita akan tengok retina secara seluruh. Semua proses tu tidak menyakitkan. Tetapi biasanya selepas kita kembangkan mata, tempoh 1-2 jam lepas tu dia akan sedikit silau. So biasa kita cakap patient kalau datang bawa kacamata hitam, don't rush. So that lepas check doktor mata tu biasa kita kata rehat dulu sekejap, dah rasa selesa baru bawa kereta kan. So maksudnya itu biasanya yang lazim kita buat. Tapi dekat klinik saya, sebab saya bahagian retina, saya memang kena check retina semua orang. Kami ada macam sekarang pun kebanyakan tempat dah ada. Dia ada teknologi kamera di mana kita tak perlu kembang mata. Kan. Bila macam tu pesakit datang pun sekejap je lah kan. Cek mata, baca-baca, lepas tu tak perlu kembang mata, kita dah ambil gambar tu. Dan kalau tak ada banyak masalah tak perlu kembang pun. Itu dah teknologi terkini lah. Maksudnya ambil gambar retina. Ambil gambar retina. Sebab kamera yang teknologi terkini ni semua anak mata kecil pun dia lepas. Tengok besar. So sometimes tapi sebab saya retina center kan, bila retina kita terpaksa ada kamera tu. So the good thing is patient tak payah tunggu lama, tak ada isu kembang mata kan. So makna kata banyak pesakit diabetes dekat negara kita. Bagaimanakah saringan di peringkat awal, di peringkat tak kiralah di klinik GP ataupun di klinik kerajaan ke? Sebenarnya actually kita punya sistem dah bagus sebenarnya. Kalau tanya even klinik-klinik kesihatan kerajaan, dia orang ada fundus camera tu. Ada fundus camera yang tak perlu pun dia orang kembang mata. Ambil gambar so retina doktor saja. kecil manis atau doktor merawat tu selalunya dia orang akan tengok. Kan dia sebenarnya tak susah kan. Lepas tu kalau ada perubahan, ada gejala, ada sign yang ada benda sesuatu dalam mata, dia orang akan refer kepada doktor pakar mata. Kan so benda tu dah ada dalam sistem. Cuma kadang-kadang ada juga yang terlepas di mana pesakit tak tahu pun sebenarnya kena cek mata, ataupun pesakit tak tahu pun kecil manis boleh menyebabkan kebutaan. Satu. Nombor dua, sebab saya pun tak pasti sama ada, because dia banyak faktor gula kan. Gula tak kawal, faktor lifestyle pun tak ni, so gejala tu banyak. So terang saya cakap, kencing manis yang menyebabkan kebutaan di Malaysia ni banyak dibandingkan dengan luar negara. Sangat banyak sebenarnya, memang sangat banyak. Dan biasanya sangat teruk, lebih teruk daripada luar. Do you have a rough figure like berapa peratus daripada pesakit Malaysia kencing manis ada diabetic retinopathy yang tu saya di Malaysia? Itu tak boleh nak Potong So doktor, tapi sebab saya pernah bekerja di luar negara, bila saya bandingkan bila saya bandingkan pesakit yang saya jumpa kencing manis di luar negara dan di Malaysia, dekat Malaysia ni like every day, hari-hari mesti ada. Dan banyak, biasanya teruk-teruk. Kan kalau bangsa kat luar negara tu susah nak jumpa yang susah, yang teruk. Kat sini banyak. So saya rasa sangat penting untuk kita kongsi benda ni supaya dirawat awal kan. Kita elak kebutaan basically. Maknanya kencing manis boleh menyebabkan kebutaan, tapi anda tidak semestinya kena buta. Kan kita nak elak penyakit tu. Sebabkan nak elak tu tadi kita kena ada ujian saringan. Bila kata ujian saringan. Bila kita dah dapat satu-satu diagnose, macam kita dah dapat diagnose diabetik tu, kita kena jaga daripada awal. Saringan tu satu, Syakira. Satu lagi, bila kalau ada juga pesakit dah tak nampak lama setahun, lepas tu baru jumpa doktor. Yang tu pun bahaya juga. Sebab kita ada dua mata kan. So dia kata saya dah nampak 3-4 bulan dah. Kenapalah tunggu lama sangat kan? Kata datang terus. Takut lah sebenarnya. Dia takut ke ataupun satu takut, satu lagi mungkin tak sedar. Sebab kita dua mata. Kan selalu cakap sebenarnya the best way untuk kita saring mata kat rumah pun boleh buat sebenarnya. Test sebelah mata. Cek berasingan. Kan setiap mata tu kena 100%. So saya kena cek setiap hari mata saya lah. Taklah setiap hari, tapi maksudnya jangan kencing manis kan. Bila kita dah tahu kita ada kencing manis, so kita kena ada kesedaran diri sendiri untuk cek mata kita. So doktor, kalau lah kita seseorang tu doktor dah buat CT scan, memang you confirm memang dah ada diabetic retinopathy ni,
apa tindakan selanjutnya doktor? Okey, kita tak buat CT scan. Ha-ha. Kita buat scan mata retina tu untuk dapatkan Nama apa dia? apa OCT pun ada OCT. macam-macam. Nanti kalau pesakit pergi kat klinik retina Fundus mata tu camera, macam-macam gadget. OCT. Tapi itu semua adalah teknologi terkini yang kita guna untuk jaga mata kan. Okey. Soalan dia apa tadi saya kira? Bila seseorang tu doktor dah diagnosekan dia dah apa ada rawatan? apa rawatan selanjutnya selepas Antara tu? rawatan dia secara general kita akan dengar, pesakit akan dengar beberapa benda yang kita akan buat. Nombor satu, kita mungkin kalau keadaan tu masih peringkat teruk, kata memang perlukan rawatan. Rawatannya terdiri daripada satu laser. Laser bukan operation. Laser ni dia duduk je kat klinik tu, kita akan tembak cahaya untuk kawal pendarahan dalam mata, satu. Nombor dua, pesakit akan dengar kita bincang pasal injection ubat dalam mata. Kita injek ubat dalam mata, cucuk dalam mata pun untuk kawal kebocoran, kawal salur darah yang tak sihat tu dan pendarahan. Satu lagi, pesakit mungkin akan dengar kita bincang pasal pembedahan pada peringkat awal, pada peringkat akhir kan. So itu adalah pilihan-pilihan yang biasanya rawatan yang kita ada untuk pesakit diabetik retinopati. So antara laser dengan injection, macam mana Dr. Musha decide buat Decide keputusan mana satu? yang mana perlu buat injection, yang mana perlu buat laser? Okey, laser ni sebenarnya dah lama, teknologi laser ni dan dah terbukti berpuluh-puluh tahun. Dia mampu menyelamatkan penglihatan. So sangat penting untuk dapatkan rawatan laser, especially kalau peringkat kita, kalau boleh tak nak laser peringkat yang dah teruk sangat. Sebab kalau peringkat teruk ni kita kalau kau boleh kita nak laser at the right time kan. Maksudnya kita nampak benda tu dah teruk, okay, kita laser sekarang. Jangan tunggu dah teruk sangat kan. So bila kita laser tu biasanya kalau peringkat dah ada pendarahan banyak. Satu lagi peringkat yang mana dah ada salur darah yang tak sihat tumbuh. Okey. Tapi kesan laser ni kena faham, dia tak dapat terus. Laser ni pesakit akan lalui beberapa sesi. Dia tak boleh satu kali tembak je satu sesi kan. So biasanya pesakit akan dengar kalau doktor sarankan laser, kita akan kata laser ni ada 3-4 session selalunya, bergantung pada keterukan mata. Mungkin 1 atau 2, bergantung pada pendarahan dalam mata. So biasanya yang tu kita bagi. Dan kesannya bila kita laser hari ni, kita hanya nampak kesan ni lagi dalam 6 minggu, 7 minggu baru nampak. Lambat. Perlahan. Tapi kekal. Tapi dia kekal Sampai bila-bila. Kalau injection, kita bagi untuk kes-kes kebocoran dan juga pendarahan pun kita bagi juga. Cuma injection dalam mata ni dia... sebab kita injek ubat, macam kita makan ubat kan, sekejap je makan, lepas tu ubat tu habis kan, betul tak? Tapi kesan dia cepat. So bezanya untuk injection ni, kita injek hari ni dan kita nampak kesan dia cepat, tetapi tidak kekal. So selalunya kalau dengar jumpa doktor mata, biasanya kita akan sarankan combine. Sometimes bila dengar doktor ni sekejap buat laser, sekejap buat injection, mana satu. Selalunya kita akan combine untuk dapat kebaikan dua-dua. Betul. So kita nak Apa dapatkan beza? consistently lah. Apa beza diabetic retinopathy and diabetic maculopathy? Dua tu, maculopathy dan retinopathy. Retinopathy tu retina yang sakit kan, pendarahan terkeliling. Tapi maculopathy, macula ni sebenarnya satu struktur dekat filem tu juga, Dalam dekat, retina tu. dalam retina juga, dekat tengah-tengah. Dia macam satu pulau kecil kat tengah-tengah tu. Kita guna macula ni untuk tengok untuk tengok muka orang depan muka kita tu, center kita guna vision, retina, precise kita guna vision. macula. For precise vision. Secara retina kita akan guna seluruh retina, kita guna tengok depan, tengok tepi kan. So kalau orang lalu tepi, kalau buat kereta kan kita nampak lah. Tapi kalau macula kita guna untuk tengok muka orang dekat depan. Fokus satu objek dekat depan tu tadi. So kita memang kalau diabetic maculopathy Dr. Helen sebut tu, biasa kebocoran akan berlaku dekat situ. So kalau dengar doktor cakap maculopathy atau bengkak, maksudnya bengkak pada pusat penglihatan. Pusat penglihatan depan tu tadi. Selalunya rawatannya adalah injection. So diabetic maculopathy is a subset of Diabetic retinopathy lah. betul. Adakah sakit tak doktor kalau Buat rawatan. nak buat rawatan laser ataupun Okay, injection? laser tu Injection paling sebenarnya sebab laser tu bukan operation, kita bagi buat kebas. Ambil darah pun tak pakai buat kebas kan, cucuk je betul, kan. cucuk je betul. So laser tu kita pakai buat kebas, buat titik. Memang laser tu sebenarnya secara general tak sakit sebab retina tu tak ada rasa sakit kat dalam. Tapi kadang-kadang bila kita guna intensiti cahaya yang kuat, memang terasa jugalah masa laser tu. Selalu kita akan cakap pesakit, kalau sakit bagi tahu, kita akan turun dengan power laser. So kita akan communicate dengan pesakit kan. Kalau injection pun sama. Injection sebenarnya kenapa saya kata dia
saya pernah tanya pasien, kalau 0 sampai 10, 0 tu tak sakit, 10 tu sakit. Most akan kata 0 sampai 1. Sebab apa? Kita bagi buat kebas. Kan? Tapi ada juga pesakit yang threshold dia ni, but majority akan kata 0 sampai 1. Ada even some patient akan cakap, actually sakit, ambil darah lagi sakit. Kan? So in general secara majority kata tak sakit. Cuma yelah nervous lah, cucuk dalam mata kan. Tapi betul. Sebenarnya it's not so bad. So yang kalau operation tu diabetic retinopathy sampai dah tahap perlu buat operation macam mana tu yang Dr. Musha buat? Untuk kecil manis kita memang biasanya kalau nak kena buat operation tu dua keadaan. Kalau pendarahan tu tak surut. Satu. Nombor 2, bila urat tu lekang. Sebab retina kita ni patutnya dia rata kan. Tapi bila kecil manis tu teruk sangat, retina yang patutnya rata tu boleh terangkat semua. Itu tahap yang teruk. So biasanya dua keadaan ni di mana biasanya kita sarankan buat pembedahan. Sebab kena betulkan balik anatomi semua tu kan. So pembedahan tu kita panggil vitrectomy. VITRECTOMY. Vitrectomy, correct. Operation dia biasanya 1 jam hingga 2 jam. Lama sedikit. Kenapa? That's why kalau boleh kita nak sarankan pesakit datang awal sebab kita tak nak sampai peringkat operation. Tapi kalau kena operation pun tak usah takut sebab teknologi sekarang dah canggih. Alhamdulillah semua dah canggih, you know. Luka pun dah halus. Kan? Recovery untuk penyembuhan pun dia bergantung pada keterokan. Kan? Kalau setakat darah semata-mata tak ada isu apa sangat. Hari ini operate, esok dah terang. Tapi kalau let's say isu dia ada isu terangkat, atau bocor banyak kan. So recovery pandangan tu ambil masa. Saya selalu cakap pesakit kalau datang dalam keadaan kecil manis yang dah teruk pada mata, untuk penyembuhan mata tu kena bagi 3 bulan. Lama kalau kes yang teruk. Tapi kalau tak teruk, hari ni buat, esok dah terang lah. So kalau lepas buat operation, pendarahan, buang darah, kalau retina terkeluar kan, kita ratakan dia balik. Betul. Apakah chances untuk nampak balik? Dia bergantung pada keterukan. Contohnya kalau semata-mata darah, chances untuk nampak balik tu tinggi. Tapi hati-hati. Kita hanya boleh buang darah. Kalau kecil manis tak kawal, salur darah tu tumbuh balik. Kan? Patient selalu cakap, datang balik tak? Kalau tak kawal kecil manis, salur darah yang tak sihat tu tetap akan tumbuh. So kena jaga. Chances untuk, kalau urat lekang, chances untuk melihat balik pun, alhamdulillah sekarang teknologi tu dah canggih. Sometimes kita boleh bagi chances untuk sampai 80-90%, 80-90%. Which is quite high. Quite good. But again, that's why saya kata jangan takut sangat tentang operation because teknologi dah quite canggih. But again depends on, bergantung pada keterukan keadaan. Itulah kita which is kalau yang macam doktor cakap dah blind, dah buta kan, adakah bila dah buat operation tu dia akan nampak? Definisi buta ni menarik sebab kadang-kadang OKU kan, orang kurang upaya. Kita ada definisi orang kurang upaya untuk penglihatan. Satu, buta tu lain. Buta tu gelap terus, tak nampak kan. Yang ni kalau pesakit nampak bayang sikit tangan pun, kita dah kira macam low vision ataupun buta sebab by definisi OKU kan. So maknanya depends on tahap kebutaan tu kat mana. Kan? Kalau masih boleh nampak bayang, masih lagi nampak cahaya, biasanya masih ada harapan. Kalau gelap terus biasa tak ada harapan. So biasanya walaupun tak nampak bayang pun kita kata okey, kalau kita akan assess kan. Bukan semua kata yang kalau tak nampak cahaya terus memang susah. Kalau masih nampak cahaya, masih ada bayang kan, biasanya doktor akan cuba tengok sama ada masih boleh selamatkan penglihatan. I'm sure orang dekat luar sana doktor, mereka dia tahu tentang penyakit ni, tapi kesedaran tu mungkin diorang kurang sebab mungkin daripada masalah ekonomi, financial issue ataupun masalah susah nak pergi hospital tu sendiri. Betul. Macam doktor sendiri berada di swasta. Macam mana kalau orang yang tak berkemampuan dekat government? Yang tu tak payah risau sebab saya pun dah 20 tahun dekat University Hospital sebelum ni kan, dekat UKM. So maksudnya kerajaan sebenarnya dah, macam saya cakap tadi, kebanyakan fasiliti kerajaan ada. Dah ada untuk saringan. Dan setiap negeri tu ada pakar retina dia. Jadi kan, orang awam dia tak perlu takut lah untuk dia datang. So dia pergi government pun memang banyak. Kena pergi je. Semua ada. Dulu masa kami kerja dekat
hospital kerajaan, apa yang klinik kesihatan buat, klinik kesihatan yang besar sikit lah, yang ada fundus kamera tu. So setiap orang yang kencing manis dia akan ambil gambar retina. So gambar retina tu akan dihantar ke pakar Mata pakar di mata hospital. di hospital, dan kita lah yang akan tengok ni, ada dot darah ke tak ada dot darah. Yang ni pas, yang ni tak pas. Yang ada dot darah tu kita akan bagi appointment untuk jumpa pakar mata. So inisiatif yang sangat saringan bagus. tu, itu sangat di bagus kerajaan sebenarnya. So sebenarnya. sekarang ni kita dah banyak Boleh. improvement daripada Ya. segi medical. Cuma selalu bincang dengan doktor, share apa kerisauan semua, ambil rawatan sebelum terlambat. Okey, nak tanya pasal yang injection dalam mata untuk diabetic retinopathy ataupun diabetic maculopathy. Ada beberapa jenis ubat sekarang di market dan makin banyak ubat tu. Macam manakah kriteria ataupun macam manakah Dr. Musha boleh pilih pesakit ni untuk ubat ni, pesakit ni untuk ubat ni? Rawatan sebab teknologi tu dah banyak, teknologi dah canggih, ubat-ubat pun dah banyak. Memang kita ada pilihan dalam kurang-kurang 5 pilihan. 5 pilihan sekarang. Pilihan. 6 actually campur dengan ada satu steroid tu. So pilihannya kita individualisekan kepada pesakit. Untuk kes kencing manis, sebab ubat-ubatan ni apa beza dia antara kelima-kelima ni, dia satu of course cost lah, yang lagi murah, yang lagi mahal. Dan kenapa setengah ubat tu lebih mahal? Bukan sebab dia lagi bagus, tidak, tapi sebab dia lebih tahan lebih lama dalam mata. Kena faham, orang yang dapat injection ubat dalam mata ni, sebab macam saya cakap tadi, hari ni kita inject, lagi sebulan dah habis dah ubat tu. Kesan dia tak lama. So apa kita akan buat? Biasanya kita kata kalau maculopathy, kita minimum kena ada 3 injection baru nampak keberkesanan tu. Kan? So tak boleh skip sebulan. Dan biasanya kita akan tengok kebolehupayaan pesakit untuk bayar. Ya, tapi kalau tak boleh bayar pun dekat bahagian hospital kerajaan ada juga percuma. Ya, so tak payah risau yang tu. Cuma adakah ubat yang paling mahal tu lagi bagus daripada yang paling murah? Tak semestinya. Ya, dia bergantung pada keadaan pesakit. Dia ada faktor-faktor tertentu yang mana biasanya pilihan ubat tu doktor akan buat pilihan sebabnya bergantung kepada keterokan dia. Berapa kerap pesakit boleh datang ke hospital, kan? So kita, it's not about bagi injection, sebenarnya yang penting untuk habiskan rawatan. Itu yang penting yang pesakit kena tahu. Kan? Dia tak boleh hari ni inject, bulan depan tak nak inject, lagi bulan 3 nak inject, dia tak boleh. Dia sekali kita start, kita kena habiskan rawatan supaya pesakit akan dapat kebaikan. Satu mitos yang saya pernah dengar, doktor, berkaitan dengan mata ni, kalau awak nak ada penglihatan yang baik, awak kena banyak makan carrot. Macam mana doktor rasa? Yang tu sebenarnya bukan mitos. Memang pakai carrot tu bagus, kan, vitamin A. Tapi dia untuk jangka panjang. Kan, dia tolong kita punya photoreceptor, semua sel-sel kat dalam kita tu, betul. Dia akan bantu sihat. Tapi dia bukan rawatan, dia kira suplemen, kan. So dia untuk diabetic retinopathy ni tak ada beza. Kan, yang penting sebenarnya kawalan gula. Jadi dia sebenarnya ada satu yang sebut yang menerukkan keadaan diabetic retinopathy tu. Satu, dahlah gula tak kawal kadang-kadang. Kedua adalah darah tinggi. Ada 3 serangkai, kolesterol. Apa lagi? Sakit jantung. Sakit jantung. Ada banyak benda tu dia akan menerukkan keadaan. Seronok kita bincang pasal doktor. Ada tak apakah pesanan terakhir Dr. Dr. Musha kepada our viewer? Kesedaran dan juga pesanan doktor. Kencing manis boleh. Pesanan terakhir, minum air. Kencing manis boleh menyebabkan kebutaan. So dapatkan saringan walaupun pandangan tu elok. Nombor 2, pada peringkat umur 40 tahun ke atas, saya sarankan that walaupun pandangan elok, sebab mata ni dia ada banyak penyakit yang berlaku secara senyap. So lepas 40 tahun, walaupun pandangan elok, dapatkan saringan juga sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Ya, kalau kita dah sampai 50-60, kita sarankan setahun sekali. So semua-semua tu membantu dalam kita kekalkan penglihatan sampai umur 80 pun kita nak terang juga, kan. Tak mahu tak nampak, kan. Jadi tak ada alasan lagi lepas ni untuk orang awam tak datang untuk check up mata. Daripada segi swasta ataupun government sendiri tu dah membantu banyak dah rakyat, kan. So kalau hari ni saya ada kesedaran lah benda tu. Jadi saya pun kita boleh share. Kita boleh share pada kita punya pesakit-pesakit dia, even though kita punya family members juga. Betul. Jadi
Topik kita hari ni alhamdulillah dah terjawab tentang apa itu diabetic retinopathy dan juga apa kaitan diabetic retinopathy dengan pesakit-pesakit diabetes. Okey, kalau doktor, siapa-siapa nak tahu lebih lanjut ataupun nak berkomunikasi dengan Dr. Musha, saya bagaimana nak cari social media ke? Saya di KPJ Ampang Puteri ataupun KPJ Eye Care di Tawakal. Satu lagi saya punya platform social media nama dia IDOC. IDOC. Boleh orang ramai boleh tanya Instagram, boleh dapatkan. Tak ada masalah. TikTok. Akhir sekali anda tanya, doktor cakap.